gila, keluarga dia ramai gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan hari ini kita layan pula reaction video untuk iklan raya 2025 daripada Petronas. Petronas saban tahun tidak menghampakan kita dalam dengan iklan raya, nyentuh perasaan dan sebagainya. Selalu kita layan kan. So jangan buang masa, jom kita tengok terus. Let's go. Alamak, ramainya. Ish. Rafi, raya elok-elok dengan keluarga Abah tu. Pak Karim tu baru Abah. Dulu dia yang banyak tolong Abah. Rumahnya yang pagar kecil tuan tu. Ramai gila keluarga dia, ramai gila. Yelah, keluarga Malaysia ni dia macam ramai anak beranak kan. Taklah macam kita sekarang anak 2, 3. Tapi kalau zaman dulu, orang dulu memang ramai anak dia. Kalau contoh belah mak aku je ada 8. Belah bapak aku je sikit lah ada 4 kan. Tu arwah bapak aku lah. So bapak aku, adik dia semua perempuan. So kalau orang dulu semua orang ramai. Kalau belah mak mertua aku, adik-adik je berapa 8 kot kan. Itu adik-adik kira ipar. Kalau makcik pakcik lagi, ramai. Orang dulu memang ramai-ramai. So realiti lah memang sama dengan keadaan kat Malaysia. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jang, masuk Jang. Sini ya. Bila salam ya. Ini semua warga kita ni. Anak siapa ni? Anak Maria. Ramai kayu bang. Kau dari mana tadi, Jang? Saya dari Shah Alam. Itulah, mak saya tak dapat datang. Tapi dia kirim salam. Waalaikumsalam. Ni ada wajib special. Oleh acik ngacau malam tadi. Bila siapa tak makan? Anak siapa lah ni? Saya anak Mariam. Oh, Mariam yang duduk kat belakang tu ya? Tak, kami duduk di Shah Alam, makcik. Ui, dah besar panjang kau Mana lama tak balik? Itulah, saya belajar jauh. Jauh mana? Luar negeri. Oh berdesit. Acik pandaikan rondang ni. Biar tambah-tambah. Aku tunggu kau jap ya. Terima kasih lah sudi datang jenguk kita ya. Datang lagi ya. Sunyilah ke rumah ni ya. Semua dah balik kok. Tak sopek nak hidang rodang. Itulah. Makcik, saya nak. Maaf lah yo. Bonek kau nunggu. Bila dah ramai macam tu lah kau mana. Tak apa, pakcik. Saya okey je. Orang tua ke kampung. Setahun sekali ada yang datang.
Yang nak rasa. Kalau tak tu Sopi je. Tak apalah. Tak ada joki nampak kau pun ada lari sini. Joki yo tu kan. Aduh yo kamu. Pakcik, kita ambil gambar jom. Boleh, boleh. Mak, Pak Karim kirim salam. Pak Karim mana pula tu? Pakcik ni Pak Karim kan? Karim? Nama saya Halim. Karim yang diam di rumah sebelah tu, ha? Tahun depan saya datang lagi ya. Betul. Assalamualaikum Pak Karim. Waalaikumsalam. Anak siapa lah ni? Okey guys, itulah dia Ekor Raya Petronas. Anak siapa ni? Punya salah rumah pula. Aduh, dia nak pergi rumah Pak Karim, main belasah je rumah Pak Halim. Okey, that's good. Boleh, yalah, menghiburkan juga kita kan. So moral value ataupun nilai murni kalau bahasa Melayu ke apa subjek Melayu kan, nilai murni tu dia walaupun tidak kenal tapi kita masih lagi mengamalkan silaturahim kan. Bila tetamu datang, kalau ada raya memang adat Melayu memang yalah kita raikan macam tetamu yang datang juga. Jadi itu yang kita kena terapkan dalam kita punya budaya masyarakat dan semoga budaya kita membawa kepada keberkatan dan kerahmatan dan mengeratkan silaturahim. So sampai di sini saja video reaction saya pada hari ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.